Tiupan musim dingin mencengkam. Live 12 jam di kem pelarian ni sebenarnya satu pengalaman yang sangat menarik bagi kita orang. Antaranya bila kita terpaksa, kita kena bangun awal pagi. Memang awal betul, kita kena pergi subuh tu tak masuk lagi. Saya ingat lagi masa tu kita orang sembahyang subuh di kemah tu sendiri. Jadi kita bertolak daripada penginapan sebelum subuh dan sampai di kemah masih lagi gelap dan orang di kemah masa tu masih lagi tidur lagi lah. Ada yang dah bangun lah, tapi kebanyakannya masih lagi belum orang kata belum buat aktiviti lagi. Sampai di kemah masa tu suhu saya ingat pagi sebelum subuh tu negatif 1, negatif 2 macam tu lah. Sangat sejuk. Dan kita pun memang pakai tebal lah masa tu. Dalam keadaan mengantuknya, penatnya dalam keadaan kita sejuknya lagi. Lepas tu kita ke kemah dan buat set up lah untuk masa tu. Rakan-rakan kita kat Syria pun dah bantu untuk set up. Menggigil tak menggigil lah, tapi tak menggigil sebab kita dah pakai memang pakai tebal siap-siap lah. Cuma yang saya ingat masa tu, masa sepanjang live 12 jam tu, saya lah personal, saya tak tahan mengantuk sebab kita dah bangun awal pagi, malam semalam tu hari sebelum tu kita dah buat kerja banyak kan. So 12 jam nak berada di depan kamera masa tu, nak bercakap, jadi kami pun gila-gila lah. Kadang-kadang saya kadang-kadang Rahim, Syah kan. Jadi ada masa yang gila-gila tidur lah dekat kemah tu. Dalam masa 12 jam tu kami gila-gila berehat lah. Ada masa tu saya dah tak sedar apa dah. Saya duduk kat tepi meja tu baring, terlelap habis dah. Dia orang